semua, salam Ramadan. Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia juga masa yang sangat baik untuk kita reset cara kita mengurus keuangan. Sepanjang bulan ini, kita belajar tentang disiplin, bangun sahur, jaga waktu, kawal keinginan. Tetapi kadang-kadang, yang paling mencabar bukan menahan lapar, sebaliknya menahan perbelanjaan. Sebenarnya, disiplin Ramadan inilah yang boleh melatih kita untuk lebih bijak menyimpan. Bayangkan, jika sepanjang 30 hari kita simpan hanya RM10 sehari, nampak kecil, tetapi jika konsisten, lama-lama ia boleh menjadi aset yang sangat bernilai. Yang penting bukan jumlahnya, tetapi sikap konsisten itu sendiri. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jika ada yang ingin menyimpan walaupun dengan bajet kecil RM100, jangan risau. Setiap orang boleh bermula mengikut kemampuan masing-masing. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang sign up atau PM saya. InsyaAllah saya bantu bimbing langkah demi langkah supaya tuan-puan boleh mula dengan cara yang paling sesuai dengan diri tuan-puan.